Hari ini saya upgrade sistem solar dekat kereta saya. Saya gunakan bateri yang lebih besar, ada banyak plug AC yang saya boleh cocok dan juga USB. Lagilah senang saya bina projek dekat tapak studio nanti. Setup saya sebelum ni guna bateri solar connect pada solar panel atas ni. Lepas tu ada USB hub ni bukan tak boleh guna. Ni okey je, best je sebab ada 4 port USB Type C yang high speed punya charging. Lepas tu ada 4 USB Type A biasa. Ini untuk camping tak ada masalah. Sebab mostly barang camping boleh pakai USB. Tapi kalau nak buat real kerja, ni kena pakai AC. Problem. Disebabkan itu, dia pergi kontak saya, dia tanya, berani buat? Nak try tak kita punya balcony ESS yang baru? Saya pun kata, mestilah okey. Yang saya pakai ni balcony micro ESS 1000 watt. Kalau tepi sini kita akan nampak AC input. Kita ada button turn on, turn off dan output AC. Atas area AC, bawah untuk DC. Kita ada switch turn on dan ada USB Type A dan Type C. Untuk turn on, kita kena switch on yang bawah dulu. Ini bahagian bateri, bahagian DC. Bagi lampu tu kelip-kelip dan dia akan flat biru. Okey, macam ni. Baru boleh turn on kita punya inverter atas. Tekan. Bila hidup inverter ni baru kita nampak dia punya display. Saya tengok bateri tengah cantik full. Kita akan pantau semua kat display ni lah. Kat kiri ni memang best betul lah sebab ada 2 input solar panel MPPT. Kalau nak tambah kapasiti bateri pula kat sini, nak sambung bateri sangat mudah. Ni dia bagi sekali extension bateri 2000 watt hour, 2000 watt hour, total 4000 watt hour. Saya boleh letak dekat belakang sana sekejap. Sini bateri extension, kita boleh stackkan je kat atas. Dia boleh stack sampai 10,000 watt hour. Hop. Lepas stack itu kita akan gunakan dia punya kabel ni, gerabat besar untuk sambungkan antara dua bateri ni. Sekarang tinggal kita nak hidupkan bateri bawah first. Ni lampu biru tu menyala sampai semua biru dah okey, kita akan hidupkan bateri atas. Dia masih kelap. Okey, dah hidup. Baru hidupkan bateri atas. Baru dia akan buat connection antara bateri ni. Okey, dah connect antara bateri. Last sekali barulah hidupkan inverter kat atas dia untuk hidupkan skrin. Yang 300 watt solar panel atas kereta saya ni akan connect terus ke input solar sini. Sekarang ni tengah petang, saya tak rasa banyak power lah. Alright, sekarang kita ada satu sahaja plug kat sini. Tak nak lah, kalau boleh nak ada banyak plug. So saya nak buat dia punya extension. Design kali ini saya nak 4 AC outlet dan 1 USB charger. Kalau saya pecahkan design dia macam ni. Dia punya barang elektrik kat atas ni. Dia punya case dia ada bahagian atas dan bawah untuk tutup. Dan last sekali ada kaki supaya saya boleh letak dekat lantai bertanah ke apa. Maybe tempat yang lembab. So selamatlah sikit. Saya 3D print guna bahan ASA supaya tahan panas dan UV. Kemudian kita pasang. Mungkin korang tertanya, kenapa design saya ni besar sangat? Asal tak buat compact je? Jawapan dia adalah untuk mengurangkan risiko terkena air ataupun orang terpijak. Sebab extension ni kan akan digunakan pada outdoor. Jadi saya tak nak dia dekat sangat dengan tanah lantai. Saya nak dia tinggi. Untuk wiring dalam ni saya gunakan 1.5mm wire. Tak perlu banyak sebab ini memang maksimum 1000 watt. Kalau extension rumah, saya tak sarankan guna 2.5. Saya guna 1.5 ni sebab saya confident inverter tu tak boleh bagi lebih 1000 watt. Settle satu, kita buat lagi 3 lubang. Semua power outlet tu dah sambung. Tinggal yang last je. Sebab last ni saya nak letak saya punya charger tu. Saya terus patri je wire dekat belakang tu supaya tak ada tercabut ataupun terlonggar-longgar. Gam macam biasa saya gunakan E6000 supaya dia lekat, kuat dan agak seal. Bolehlah seal sikit. Kalau charger ni rosak, still possible lah saya nak tukar baru. Kita himpunkan semua wire dan last sekali saya gunakan ni flexible 3 core kabel tapi heavy duty punya untuk outdoor. Walaupun maksimum dia 1000 watt je tapi still saya gunakan yang tebal kuat supaya reliable bila kat luar. Maybe kena pijak, terkena air. Bila extension cord tu rugged, kita confident lah dan selamat.
Okey. Bolehlah panjang ni. Kita letak sini. Cocok pula dekat bahagian inverter bateri kita. Okey. Dan kita test. Tengok okey ke tak. Then on. Kalau tengok bacaan dia daripada solar panel dapat 36 watt, bateri masuk 4 watt, keluar kat AC 32 watt. Lepas tu kalau saya perlukan tenaga solar tambahan, saya boleh cocok je kat sini. Contoh ni saya ada rasanya 100 watt ke 150 watt punya solar panel yang portable. Disebabkan sini ada 2 MPPT charger, kita boleh cocok. Satu dah cocok dekat kita punya bumbung kereta ni yang ada satu solar panel, satu lagi cocok kat sini. Kita try. Sini saya tengah dapat dalam 30 watt sebab ini dah petang tadi, pukul 6. Satu lagi solar panel tu saya letak je kat sini. Boleh lah. Walaupun tak berapa optimum, tak apa. Kita tengok kenaikan dia. Cocok kat sini. Okey. Daripada bateri tadi kita connect terus dia punya solar panel. Ini satu lagi MPPT. Oh, tak naik apa-apa lah, 0 watt. Voltage dia 21 volt. Kalau kita tengok data sheet dia, dia punya startup voltage MPPT voltage range 20 volt minimum, tapi untuk start 25. Kita dah kurang. Jadi portable punya solar panel ni voltage dia terlalu rendah, tak dapat nak hidupkan kita punya MPPT tu. So tak boleh pakai ni. Kalau nak pakai, saya kena pakai ikut spesifikasi voltage dia. Kena ambil yang tinggi sikit. Nanti kat tapak studio, tak adalah saya guna satu plug saja. Saya akan gunakan beberapa plug. Dan satu lagi saya tak test adalah ini, USB charger. Kalau cocok, hidup. Nak charge handphone boleh, nak charge barang-barang ikut merakaman video saya pun boleh. So, improve lah daripada sistem lama saya. Basically, saya punya penggunaan macam ni lah. Kebanyakannya saya akan guna untuk charge saya punya tools. Ataupun kalau direct guna current, guna yang low power. Macam ni 130 watt. Kalau guna pump air, maybe dalam 300-400 watt. Tapi kalau guna miter saw yang 1800 watt, tak lepas. Sebab ini maksimum 1000 watt. Kalau nak tinggi power, kena pakai model lain lah. Yang saya punya ni 1000 watt saja. Nak guna hybrid connect kat rumah boleh. Macam saya ni pakai off grid. Kalau nak buat untuk tambahan sistem solar sedia ada pun tak ada masalah. Dan boleh juga jadikan UPS sebab dia punya switch over time dia kurang daripada 4 mili saat. Dia punya apps pun saya suka sebab design dia cantik, kemas, tersusun. Nak analisis penggunaan data tenaga daripada harian sampai ke lifetime, tak ada masalah. Dan satu lagi yang best, dia boleh add smart device yang kita connect menggunakan LoRa, Long Range Communication. Boleh explore. Korang boleh dapatkan dia dekat JJ Lab. Dia orang punya main distributor untuk Malaysia. Disebabkan sistem bateri ni saya dah campur dengan extension dia, total dalam 4000 watt hour. Itu bermaksud kalau saya gunakan full 1000 watt dia punya output inverter ni, saya boleh on barang selama 4 jam. Itu tak praktikal lah. Kalau penggunaan yang praktikal untuk charge barang semua, ataupun saya pergi camping ke apa, saya confident untuk survive lama. Disebabkan ada solar panel atas ni, memang berminggu-minggu saya boleh survive. Kalau saya nak guna cooker elektrik, boleh. Tapi jangan lebih 1000 watt lah. Maybe beli yang 800 watt. Cuma masak nasi yang kecil tu rasa dalam 600 watt je. Tak besar sangat. Tak ada masalah. Alright, tu je. Saya harap sebuah perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Off semua.